Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini kami dari Kumpulan 4 sangat seronok nak berjumpa dengan anda semua. Tapi walaupun berjumpa dengan anda baru kali pertama, saya berasa sedikit gemetar dan gemuruh. Yelah, kita kan baru pertama kali jumpa. Jadi saya tak tahu tanggapan orang terhadap saya. Adakah mereka ni menerima saya? Jadi macam mana saya nak buat ya? Kita ada 3 tips yang kita boleh gunakan untuk orang suka kita. Yang pertama, semua boleh ikut. Penghargaan. Yang kedua, personality. Dan yang ketiga, positif. Penghargaan. Jangan kedekut emosi kita. Jangan kedekut. Bagi tahu apa yang kita rasa. Fitrahnya manusia ni suka dipuji. Ucapkan terima kasih. Personality, pastikan diri kita sentiasa kemas, bersih dan ceria. Barulah orang suka nak datang berkawan dengan kita. Yang ketiga, positif. Berikan kebaikan, sebarkan manfaat. Bukan semestinya kena mandi bunga untuk sentiasa positif. Sekarang awak suka saya tak?